Okay, kalau korang minat filem The Red Redemption, The Raid 2, filem ni korang takkan boleh miss. Okay, kalau korang minat filem The Red Redemption, The Raid 2, filem ni korang takkan boleh miss. Sebab filem ni diarahkan oleh pengarah sama, Gareth Evans. Dan filem yang terbaru ni filem bertajuk Havoc, yang mengisahkan tentang seorang ketua polis yang cuba nak selamatkan seorang budak lelaki, anak kepada seorang yang berpengaruh, yang terlibat dalam kes penyeludupan dadah. Semuanya bermula selepas budak lelaki ni dia rompak satu lori mesin basuh. Tanpa disedar dalam tu ada dadah yang cuba diseluduk lah. So dia tak tahu, tiba-tiba terlibat. So polis yang dilakukan oleh Tom Hardy ni cuba nak bawa keluar budak ni, tapi kau tengok sini apa yang jadi selepas tu. So filem yang diarahkan oleh Gareth Evans, pengarah yang pernah mengarahkan filem Red Redemption, The Raid 2, aku rasa filem ni lebih intense daripada sudut macam-macam lah, dengan aksi tembak menembak, dengan lawan dia, dengan aksi darah sana darah sini, pecah kepala, semua macam-macam lah. Filem ni aku rasa lebih banyak bermain daripada sudut aspek technical lah, aku boleh cakap. CGI yang lebih banyak digunakan compare dengan filem contoh filem The Red Redemption, Raid 2. Aku suka filem ni, action dia quite packed daripada awal filem. Walaupun awal tu scene kejam-ngejar tu nampak macam fake sikit sebab dia banyak guna CGI, tapi aku tak tahu, dia punya world build up nampak menarik. Macam Gotham City, nampak sangat dark dan nampak menarik lah, dia punya set dan sebagainya. Cumanya filem, kalau nak compare dengan filem-filem daripada Gareth Evans sebelum ni, aku rasa filem ni banyak betul main dengan CGI, camera work, especially dengan bila dia memainkan kamera lah. Banyak scene kejam-mengejar dalam kereta, semua banyak gila mat. Tapi nice kalau korang minat filem-filem action yang pack banyak macam scene-scene yang gore, ngeri, ganas, filem ni memang untuk korang lah. Cumanya filem ni sebuah filem action thriller yang klise, tak ada apa yang menarik, tak ada apa yang luar biasa. Masih lagi terkongkong dengan masalah hero yang selalunya perfect. Hero ni selalu boleh survive walaupun kena orang tembak jarak dekat pun dia boleh lagi sempat lari, sempat mengelak. Tapi bila dia tembak pap sekali terus kena. So ada lagi lah benda-benda yang macam tu, which is aku rasa boleh lupakan je. Cuma macam aku cakap lah, dia tak ada, dia filem yang menarik, cuma tak ada apa-apa yang special pasal filem ni. Filem Netflix yang tiap-tiap tahun keluar, filem action macam ni yang tiap-tiap tahun akan keluar. Cumanya aku suka dengan watak Tom Hardy dalam filem ni, yang aku rasa nampak dia punya karakter tu nampak menarik lah. Awal tu nampak macam mana polis yang cuba tunjuk berani, tapi dalam masa yang sama ada masalah hidup. Itu pun aku nak cerita dengan korang pun rasa macam dah biasa dengar. Tapi overall kalau kau minat filem-filem action penuh dengan scene-scene suspense, thriller, ganas, aksi bertumbuk, tembak penembak yang kau-kaunya, terbang sana terbang sini, filem ni memang untuk korang lah. So filem Havoc ni, rating dia korang boleh pergi dekat website aku, www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang boleh rate dan bagi review untuk apa-apa movie yang korang dah tonton. Review filem ni pun boleh. So apa pendapat korang tentang filem Havoc ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.